Satu, kita kena belajar pocik-mocik. Pocik-mocik kita kena belajar betul amalan kita. Kadang-kadang setengah orang rajin dah masjid tapi baca tak betul. Rajin dah masjid tapi buat tak betul. Macam-macam. Hari ni nak banyak sekali ibadat-ibadat tiru. Tiru banyak hari ni. Semaya bel tak ada berguru dak. Buat demo rokok, demo iktidak. Demo baca, kena tak tahu. Kita kena berguru hari ni, jangan tak berguru. Kita kena berguru. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah orang hak pandai kalau mu tak pandai. Tanya kena mengaji. Fatihah kita betul tak lagi? Pergi betul dengan tok guru dulu. Tahiyat kita betul tak? Betul dengan tok guru dulu. Perbuatan semaya kita, rokok kita, sujud kita, tamak ninah kita, betul tak lagi? Tanyalah tok guru. Ni nak ayat kata. Tu nak ayat kata para alim ulama situ dia bina kita. Dia bela kita, dia ajar kita. Jangan buat dengan kosi. Bime kita rajin dah. Kita tengok di sana tak terpakar. Allahu Akbar. Aku duduk semaya 40 tahun tak ada bukti gaduh. Rajin di sejik. Allah tu imi tak ada giku gidah. Rupa-rupa buat tak betul. Peri. Nah hendak klik tak boleh dah. Dia ada orang kamu kubur saudara royak lah. Mintalah Tuhan klik bu. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, waktu baiklah aku daripada kubur ni. Hatta aku klik kapungku semula pula. Na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh dah. Kami nak semaya, kami nak itu dah. Kami nak belajar dah. Mana lagi dah. Dah kamu, dia mau pergi dah lah. Ni kita bimbing sekali nak ayat tu. Hak tak rajin, tak ada kena kecek. Hak tak semaya. Hak semaya tak penuh, hak nak kecek dah tu. Hak rajin dah, betul. Kadang-kadang orang kita tengok semaya, nak ayat tak betul banyak. Kita mazhab Syafi'i wajib tak makninah. Kita mazhab Syafi'i ni wajib tak makninah. Kadang setengah orang semaya blek-blek, gerahing blek-blek. Semaya ke darah pok je. Oh, sengaja duk gerahing saja. Tak ada nak gerahing ni tak. Kadang-kadang kaki duk tik. Biasa duk tahun je. Tik. La ilaha illa semaya. Potoket dah. Semaya leleh potoket kerak dah. Ada semaya ni setengah orang tu kalau gau kata. Geruk ikut gerak. Tak tahu tak makninah mana. Tangan berayung gerak. Hantu noyak. Pada royak orang, kita rajin lah ni, rajin. Mekah pergi 4 kali dah, khabar masuk neraka. Buat tak betul. Ingat molek. Ibadat kita kena awasi benar-benar, kena beringat benar-benar, kena jaga sungguh-sungguh. Ni ibadat. Biar Tuhan terima. Dia Tuhan tak terima, saudara royak lah. Mayan lah bekak kaki-kaki, Tuhan tak terima, nak buat apa? Ni kita kena beringat ibu-ibu ayah-ayah di hari ni. Ni proses kita.